Manis hidup kita. Ya. Ibarat orang sedang bercinta dah. Dia tak peduli dah. Betul? Kotor pun kotor lah. Sebelah tu sampah tu bercinta. Manis dia kata. Tengah bercinta. Tu. Baru makan petai pula. Kentutnya. Terbau-bau lah. Sedap bau dia. Saya nak cinta kan? Yang suami pula, yang apa? Yang dia mencinta pula. Soal lagi, kentut dia kuat sikit. Tu. Cantik harkat dia. Harkat dia. Jadi bila orang duduk dalam bercinta, dia ada peduli dah kiri kanan depan belakang atau bawah pun nak jadi kiamat. Dia fikir. Tak ada. Mandi pun teringat, pergi mana pun teringat. Ada masalah apa pun sebentar. Suami buat gini tak balik, mancing panjang, kita pun tak heran nak pergilah bang mancing. Sebab kita dah bercinta dengan Allah kan, dah syok. Dia tak peduli dah. Jadi tanda-tandanya ada. Tu Rasulullah digelarkan Habibul, kekasih Allah. Dah fana dah, tak nampak lain dah. Dia nampak hanya kekasih dia, Allah dah. Jadi macam mana pula dia ni nak selamatkan yang lain supaya dapat makom tu. Dapat makom tu harus kenal Allah. Nak kenal Allah harus wa fi anfusikum apalah, tengok dalam diri kau baru kau boleh faham Allah. Kalau kau tak tengok terus kenal Allah tak boleh. Mesti tengok Allah Taala kan. Tengok diri. Kau bernafas ni siapa yang naikkan tu? Nyawa kau datang daripada mana? Mana tu kenal dirilah, tak ada dia. Aku tak ada lah. Makna tu fahamlah tu, maknanya kita tak pernah ada. Mati sebelum mati. Tapi sebelum kita nak mencapai kata mati sebelum mati, kita kenal. Kena yakin betul-betul. Memanglah. Mana boleh aku tak boleh cakap rupanya. Ni. Aku tak boleh lihat dah. Dia yang bagi lihat tu, aku boleh lihat. Nak yakin sampai situ tu ada dia punya cara dia, peperangan dia. Sebab kita dah terbiasa melihat tu dengan penglihatan kita rasa kita. Tekan minyak, tarik kelas. Tak pernah kita rasa Allah yang pernah. Tekuk pula rasa kan. Padahal dia yang gerakkan tangan kita, kodrat dia. Tapi disebabkan dah lama sangat, nak tarik steering balik, nak betul balik, tak makan masa sikit kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya adalah peperangan dia.